Hai semua, pernah tak kita terfikir bahan-bahan yang ada di dapur sebenarnya boleh dimanfaatkan untuk penjagaan diri? Dalam video ini, kita akan lihat beberapa idea penjagaan semula jadi menggunakan bahan yang mudah ditemui di rumah. Jom kita tengok satu persatu. Untuk penjagaan semula jadi, kita tak semestinya memerlukan bahan yang mahal. Kadang-kadang bahan yang sudah biasa kita gunakan di dapur pun boleh dijadikan sebahagian daripada rutin penjagaan diri. Antara bahan yang sering digunakan ialah madu, kunyit, minyak kelapa dan oat. Madu biasanya digunakan kerana sifatnya yang membantu mengekalkan kelembapan kulit. Kunyit pula terkenal dalam amalan penjagaan tradisional dan sering digunakan dalam campuran masker. Minyak kelapa boleh membantu memberikan rasa lembap pada kulit, manakala oat pula boleh digunakan sebagai bahan yang lebih lembut untuk membantu menenangkan dan membersihkan kulit. Tetapi perlu diingat, setiap orang mempunyai jenis kulit yang berbeza. Jadi, bahan yang sesuai untuk seseorang belum tentu sesuai untuk orang lain. Sebab itu, sebelum mencuba apa-apa resepi, kita perlu utamakan keselamatan kulit terlebih dahulu. Bila kita menggunakan bahan semula jadi, perkara paling penting ialah kebersihan dan kesegaran bahan. Pertama, pilih bahan yang masih segar dan berkualiti. Elakkan menggunakan bahan yang sudah rosak, berbau pelik atau berubah warna. Kemudian, bersihkan bahan dengan baik. Contohnya, kalau kita menggunakan tumbuhan atau buah-buahan, pastikan ia dibasuh sebelum digunakan. Seterusnya, sukatan juga penting. Jangan fikir semakin banyak bahan digunakan, semakin bagus hasilnya. Untuk penjagaan kulit, kita sebenarnya hanya memerlukan campuran yang sederhana dan sesuai. Selepas siap menyediakan bahan, simpan dengan cara yang betul. Campuran yang mengandungi air, susu atau bahan segar mudah rosak dan tercemar. Jadi, sebaiknya buat dalam kuantiti kecil dan gunakan dengan segera atau dalam tempoh yang sesuai. Ringkasnya, bahan segar, bersih, sukatan sederhana dan penyimpanan yang betul ialah asas penjagaan semula jadi yang lebih selamat. Sekarang kita masuk kepada salah satu resepi yang sangat mudah, iaitu masker muka menggunakan madu dan kunyit. Untuk resepi ini, kita menggunakan 1 sudu madu asli, setengah sudu kunyit segar yang diparut dan 1 sudu yogurt atau susu. Campurkan semuanya sehingga mendapat tekstur yang lembut dan mudah disapu. Madu boleh membantu memberikan kelembapan pada kulit, manakala kunyit sering digunakan dalam penjagaan kulit tradisional. Yogurt pula boleh memberikan tekstur yang lebih berkrim kepada campuran. Cara menggunakannya mudah sahaja. Sapukan lapisan nipis pada wajah yang telah dibersihkan. Elakkan kawasan mata dan kawasan kulit yang sedang luka atau mengalami iritasi. Kemudian biarkan seketika sebelum dibilas dengan air bersih. Satu perkara penting, kunyit boleh meninggalkan warna kekuningan pada kulit atau kain. Jadi, jangan gunakan terlalu banyak. Dan paling penting, buat patch test terlebih dahulu untuk melihat sama ada kulit kita serasi dengan bahan tersebut. Selepas menyediakan bahan, cara kita menggunakannya juga memainkan peranan. Untuk penjagaan wajah, sapukan bahan dengan perlahan menggunakan gerakan yang lembut. Tak perlu menggosok terlalu kuat kerana kulit wajah lebih sensitif. Jika menggunakan masker, kita boleh sapukan secara sekata dan biarkan untuk tempoh yang sesuai sebelum dibilas. Untuk penjagaan badan pula, bahan boleh digunakan ketika kulit dalam keadaan lembap. Jika menggunakan scrub, urut perlahan-lahan dalam gerakan membulat. Tujuannya bukan untuk menggosok kulit sekuat mungkin, tetapi membantu membersihkan permukaan kulit dengan lebih lembut. Selepas selesai, bilas dengan air dan keringkan kulit secara perlahan. Dan jangan lupa, penjagaan kulit bukan hanya tentang masker atau scrub. Asas yang paling penting tetap sama, bersihkan kulit, gunakan pelembap yang sesuai dan lindungi kulit daripada cahaya matahari. Bahan semula jadi boleh menjadi sebahagian daripada rutin, tetapi ia bukan pengganti kepada penjagaan kulit yang asas dan konsisten.
Seterusnya ialah skrab badan menggunakan gula dan minyak kelapa. Untuk resepi ini, kita gunakan 2 cawan gula perang, 3 sudu besar minyak kelapa dan 1 sudu besar madu. Jika mahu, boleh tambahkan beberapa titis minyak pati lavender, tetapi bahan ini adalah pilihan dan perlu digunakan dengan berhati-hati. Cara membuatnya mudah. Campurkan gula dan minyak kelapa sehingga sebati. Kemudian masukkan madu dan gaulkan sehingga mendapat tekstur yang sesuai. Untuk menggunakannya, sapukan pada kulit badan yang lembap dan urut secara perlahan selama beberapa minit. Fokus pada kawasan yang biasanya lebih kasar seperti siku, lutut dan tumit. Selepas itu, bilas dengan air dan lap sehingga kering. Namun, jangan gunakan skrab pada kulit yang luka, terbakar matahari atau sedang mengalami iritasi. Dan jangan menggosok terlalu kuat kerana ia boleh menyebabkan kulit menjadi pedih atau merengsa. Skrab ini lebih sesuai digunakan secara sederhana, bukan setiap hari. Ini bahagian yang paling penting sebelum kita mencuba mana-mana resepi penjagaan semula jadi. Pertama, lakukan ujian tampalan atau patch test terlebih dahulu. Sapukan sedikit campuran pada kawasan kecil kulit, contohnya bahagian dalam lengan. Kemudian perhatikan sama ada berlaku kemerahan, gatal, pedih atau reaksi lain. Kalau ada reaksi, hentikan penggunaan. Kedua, jangan anggap bahan semula jadi bermaksud ia pasti selamat untuk semua orang. Bahan semula jadi juga boleh menyebabkan alahan atau iritasi. Ketiga, elakkan menyimpan campuran yang mengandungi bahan segar terlalu lama. Campuran seperti madu, yogurt, susu, buah atau tumbuhan yang dicampur dengan air boleh mudah tercemar. Lebih baik buat dalam kuantiti kecil dan gunakan segera. Dan satu lagi perkara penting, jangan gunakan bahan pada kulit yang luka atau sedang mengalami masalah yang serius. Kalau kulit kita mempunyai keadaan tertentu atau mudah sensitif, dapatkan nasihat profesional terlebih dahulu. Cantik itu penting, tetapi keselamatan kulit tetap nombor 1. Terima kasih kerana menonton perkongsian Kak Syaz hari ini. Semoga idea penjagaan semula jadi ini memberi inspirasi untuk kita memanfaatkan bahan yang mudah ada di rumah dengan lebih bijak. Ingat, cuba secara sederhana, utamakan keselamatan dan kenali kulit sendiri. Jumpa lagi dalam perkongsian Kak Syaz yang seterusnya.